Kemudian kita pergi di dalamnya. Untuk makluman kita, sebelum kita pergi kepada di dalamnya, di celah-celah raiba dengan fihi itu, kalau kita ambil la raiba, okey, la raiba fihi, di celah-celah dia tu dia ada perkataan yang tak disebut, iaitu la dengan baik-baik. La maknanya tidak satu pun. La ni kita je terjemah tiada. Sesiapa yang menterjemah la tu dengan makna tiada, sebenarnya dia sudah gabung dua perkataan. Tiada tu tidak ada, maka dia jadi tapi hak betulnya makna dia, la ni kalau terjemah secara satu, tidak satu pun keraguan. Barulah kalimah lepas raiba tu dia ada kalimah yang tak disebut dalam bahasa Arab, iaitu maujudun. Jadi makna sebenarnya la tidak ada. La tidak satu pun. Raiba keraguan, maujudun ada. Baru fihi di dalamnya. Gitu. Tapi oleh kerana orang dah maklum dah, sebab itulah dia tak sebut maujudun. Sebab bila sebut la je, orang akan faham tiada, tidak ada. Jadi dia combine sekali dah. Sebab itulah dalam ayat ni dia tak kata la raiba maujudun fi, sepatutnya begitu. Tapi tak perlu, sebab la tadi sudah memenuhi untuk memberitahu tiada. Boleh? Okey. Sebab tak pernah orang cakap, minta duit sikit, tidak satu sen pun ada dalam poketku. Orang cakap satu sen pun tak ada. Betul tak? Tu orang cakap gitu. La raiba fi. Boleh?